Hi guys, welcome back to Cendawan Petak. Okay, hari ni kita akan main teka-teki lagi. Tapi teka-teki hari ni kita akan main. Okay, aku bagi satu situasi lah dekat abang. Okay, kalau satu drama lah, drama. Okay, kalau tak ada benda tu, dia tak akan jadi drama. So hamba-hamba rasa kita main teka-teki apa? Yes, kalau artis. Fizi rasa? Tak ada. Tak tahu lah artis juga. Okay, hari ni kita akan main teka-teki artis Malaysia. Okay, nampak menarik kan? Yes. Okay, so macam biasa peserta kita akan tengok gambar dan mereka akan teka lah apa yang mereka nampak dekat situ, artis tu. So kita nak tengok mereka kenal ke tak artis ni, ke mereka tahu tengok je. Okay, so let's go. Okay, untuk teka-teki artis yang pertama. Okay, sila jawab. Siapa nak jawab angkat tangan tau. Lagi. Okay, 1, 2, 3. Okay, kiss. Betul Kushairi. Yeay! Tak bagi Fizi lah jawab. Okay. Ni aku tak tahu pula kot. Serius? Sekejap, aku tengah ingat nama. Mula huruf N. Nabila budak. Betul! Ni katakan yang tak tahu. Siapa? Jihan Musa. Betul! Weh, ni aku kenal tu. Kau jawab. Itu bukan. Siapa? Zian Nasir. Betul! Aku nak buat mic ni, tapi ni masih Dayu. Fizi, siapakah ini? Aku tengah. Oh dah, ni Jamal Bila. Betul! Sekali. OL ya, orang lama. Kita Tahu. sendiri ni. Rosita Cik Wan. Betul! Okey, tadi aku tahu. Okay. Kiss dah macam dapat tangkap. Tahu? Tahu. Okay, sebab tadi ada kakak dia, ni adik dia. Okay, siapa? Anwar Zain. Betul! Betul adik dia kamu dia. Tak sure. Macam adik dia. A. Mula huruf A, habis huruf H. Azizah Mahzai. Betul! Okay, dia ada pasaraya. Macam mana? ni. Okay, betul. Hanis Zalika. Betul! Okay, ni gambar kedua yang last. Kedua last. Yes. Lagi Fizi jawab. Okay, Fizi tahu tak? Aku tak tahu. Okay. Kiss? Semestinya Fazura. Yeay! Oh. Dia nyanyi lagu Matahari bangunlah. Okay, cepat. Mula huruf H. Ish. Sekejap. Okay, kita bagi peluang lah kat sini. Bagi peluang. Mula huruf H, habis huruf Z. Hafiz. Okay, Hafiz? Bukan S ke? Oh, I don't know. S-O-Z. Sorry ya kalau salah. Hafiz. Hafiz apa? Hafiz apa? Lagi ke? Ada. Ada? Namanya dia. Saya nama dia pula. Okay lah, Kiss. Hafiz Soe. Betul! Yeay! Ada lagi tu? Tak ada dah. Ni last. Alah, senang sangat. Okay, so sampai sini je konten kita untuk kali ni. Kalau hampa nak lagi banyak teka-teki, kita jumpa next episode, okay? Komen kat bawah. Yes. Bye-bye.